11,361 kes Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata atau TPPS berjaya diselesaikan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tahun lalu dalam menangani isu petikan perumahan dan pengurusan strata. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koh Ming berkata daripada jumlah itu 1,331 kes melibatkan tuntutan pembeli rumah manakala 10,030 kes melibatkan tuntutan pengurusan strata. Ayuh, tak larat ni. Kena call anak aku ni. Hello? Nak, kau hantar mak pergi klinik nak? Tak larat dah mak ni. Alamak, boleh masak lagi. Itu kena pakai tangga lah macam ni. Tak apa lah, macam lah. Aku digelar anakmu, aku dimanja cintamu yang kau jaga dengan belai mesra. Nanti kakak buat ajar kat pihak pengurusan. Kasihan mak. Sabar ya mak. Mak dah penat. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya buka prosiding Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata. Untuk rekod rasmi, tribunal ini ditubuhkan melalui Akta Pengurusan Strata 2013, Akta 757 dan mula beroperasi pada tahun 2015. Tribunal ini juga dikawal selia oleh peraturan pengurusan strata, iaitu Tribunal Pengurusan Strata 2015 yang menetapkan tata cara pemfailan, pendengaran dan award. Selain itu, perkara pengurusan strata yang kita bincang hari ini berkait rapat dengan Akta Hak Milik Strata 1985, Akta 318 kerana hak milik strata dan kewujudan petak menjadi asas kepada pertikaian pengurusan harta bersama. Kes hari ini, Puan Asmira sebagai pemilik petak membuat tuntutan terhadap pihak pengurusan bangunan berkenaan lift rosak berpanjangan serta kenaikan cas penyelenggaraan tanpa kelulusan mesyuarat agung. Sebelum kita masuk merit kes, saya jelaskan peranan ringkas Tribunal untuk rujukan semua pihak. Tribunal Perubahan dan Pengurusan Strata diwujudkan sebagai mekanisme penyelesaian pertikaian yang mudah, cepat dan kos rendah dalam isu pengurusan strata. Sebab itu prosedurnya lebih ringkas menangani dengan mahkamah. Betul? Dan ingat, tribunal ini tidak melakukan peguam secara automatik. Peguam hanya dibenarkan jika isu undang-undang sangat kompleks sehingga ketidakadilan mungkin berlaku tanpa representasi. Puan Asmira, sila bentangkan tuntutan puan. Terima kasih Tribunal. Saya pemilik petak Blok B tingkat 11. Lift utama rosak selama 4 bulan. Bukan rosak sekejap-sekejap, tapi memang tak boleh nak guna langsung. Saya dah hantar aduan bertulis kepada pihak pengurusan bangunan sebanyak 3 kali dan buat laporan di kaunter pengurusan hampir setiap minggu. Jawapan yang saya terima hanya tunggu vendor, stok belum sampai. Masalahnya saya ada ibu yang uzur. Nak naik turun tingkat 11 tu memang bahaya. Kami rasa macam dipinggirkan. Baik, selain lift, Puan cukup sebut berkaitan dengan isu caj penyelenggaraan. Ya, memang ada. Caj penyelenggaraan naik daripada RM150 kepada RM220 bermula 2 bulan lepas. Tiada notis rasmi, tiada mesyuarat agung, tiada undian daripada pemilik. Saya hanya tahu bila bil sampai. Saya percaya kenaikan macam ni mesti perlu diluluskan oleh pemilik terlebih dahulu. Puan Asmira, puan ada salinan bil lama dan bil baru? Ada. Ini salinan bil sebelum naik. Ini salinan bil selepas naik. Saya juga ada salinan email aduan saya. Pihak pengurusan bangunan, sila beri jawapan. Puan Pengerusi, saya tidak menafikan lift tu rosak. Kerosakan tu berpunca daripada motherboard. Vendor lambat sebab tiada stok dalam negara. Jadi kami terpaksa buat pesanan sejak awal lagi. Mengenai caj penyelenggaraan, kos operasi meningkat daripada segi keselamatan, utiliti dan kebersihan. Jadi jawatan kuasa kami memutuskan untuk menaikkan caj tu demi kelangsungan pengurusan perbangunan. Adakah keputusan itu dibuat dalam mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung luar biasa? Tak, sebab saya fikir ni hal urgent. Kalau tunggu mesyuarat agung, mungkin kewangan tu defisit. Puan Zahira,
undang-undang tidak meletakkan kecemasan kewangan sebagai alasan automatik untuk memotong hak pemilik. Mengikut Akta Pengurusan Strata 2023, Akta ini telah meletakkan bahawa kadar caruman penyelenggaraan dan sumbangan kepada tabung pengurusan perlu dibentang dan diluluskan melalui mesyuarat agung. Jika tak, ia adalah satu ketidakpatuhan pengurusan. Saya faham Ya Arif dan saya akui prosedur tu tak lengkap, tapi ia dibuat demi operasi. Baik, Tribunal catat pengakuan itu. Untuk memastikan rekod akademik jelas, Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata dibentuk di bawah Akta Pengurusan Strata 2013, Akta 757. Akta ini memberi kuasa penubuhan Tribunal menetapkan struktur dan cara award dikeluarkan. Tribunal mula beroperasi tahun 2015. Peraturan Pengurusan Strata Tribunal Pengurusan Strata 2015 pula menerangkan prosedur terperinci seperti borang tuntutan, penyampaian notis dan tata cara pengedaran. Yang ketiga, kes-kes strata juga berkait dengan Akta Hak Milik Strata 1985, Akta 318 kerana wujudnya hak pemilikan petak serta harta bersama yang menjadi subjek pertikaian. Sekarang kita pergi kepada bidang kuasa. Bidang kuasa Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata terletak di Seksyen 107 Akta Pengurusan Strata 2013 yang membenarkan Tribunal mendengar tuntutan berkaitan pengurusan strata seperti yang disendarakan dalam jadual keempat Akta tersebut. Antara kategori utama yang relevan untuk kes ini termasuk pertikaian caruman, penyelenggaraan dan sumbangan tamu, kegagalan menjaga atau membagi harta bersama seperti lift, dan yang terakhir adalah salah tadbir dan ketidakpatuhan badan pengurusan. Ada dua batas yang penting, iaitu yang pertama, Tribunal hanya boleh dengar tuntutan tidak melebihi sebanyak RM250,000. Yang kedua ialah Tribunal tidak ada kuasa untuk tentukan isu hak milik atau pertikaian pemilikan petak. Itu adalah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Jadi, kes lift yang rosak dan caj penyelenggaraan jelas termasuk dalam bidang kuasa Tribunal. Komposisi pula begini. Tribunal dipengerusikan oleh pengerusi dan naib pengerusi yang berlatar belakang undang-undang dan disokong oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota Tribunal dari profesi undang-undang yang berpengalaman lebih 7 tahun amalan atau perkhidmatan kehakiman atau undang-undang. Semua dilantik oleh menteri yang bertanggungjawab hal ehwal perumahan. Hari ini panel kita terdiri daripada saya sebagai pengerusi serta dua ahli Tribunal, Puan Mira dan Puan Teha. Sebagai Tribunal Pentadbiran, kita juga wajar dinilai melalui kriteria jawatan kuasa FREC, iaitu ukuran klasik bagi menilai keberkesanan Tribunal. Okey, mari kita aplikasikan. Yang pertama ialah kepakaran, yang mana keahlian Tribunal terdiri daripada pegawai undang-undang berpengalaman dalam strata. Ini membolehkan isu teknikal macam isu lift, akaun penyelenggaraan dan undang-undang kecil diadili dengan tepat. Dan yang kedua adalah kebebasan. Tribunal ini bebas daripada pengaruh pemaju, badan pengurusan maupun pemilik, pelantikan oleh menteri dan struktur undang-undang, memastikan keputusan dibuat secara neutral. Yang ketiga ialah prosedur ringkas dan cepat, yang mana proses borang mudah, bukti yang ringkas dan tidak memerlukan formaliti mahkamah. Ia tiada keperluan pengguam kecuali kes kompleks. Dan yang keempat ialah kos rendah dan mudah diakses, yang mana iuran pemfailan rendah dan Tribunal diwujudkan untuk membolehkan pemilik biasa menuntut tanpa beban kewangan besar. Ini adalah selari dengan matlamat Tribunal, mudah, cepat dan murah. Kes hari ini contoh jelas Tribunal memenuhi kriteria frank. Pemilik boleh cabar keputusan pengurusan tanpa proses rumit dan Tribunal dapat memberi award berkesan. Setelah menimbang tuntutan, dokumen bil, email aduan serta pengakuan pihak responden, Tribunal mendapati yang pertama, kegagalan membaiki lift selama 4 bulan adalah kegagalan menyenggara harta bersama. Ia menjaskan keselamatan dan kebajikan pemilik petak. Yang kedua, kenaikan cas penyelenggaraan tanpa mesyuarat agung adalah tidak sah. Walaupun kos meningkat, prosedur undang-undang mesti dipatuhi. Maka Tribunal mengeluarkan award berikut. Award pertama, pihak pengurusan bangunan wajib membaiki lift dan mengaktifkan semula operasi dalam tempoh 21 hari dari tarikh award ini. Award yang kedua, cas penyelenggaraan dikembalikan kepada RM150 serta-merta. Kadar baharu hanya boleh dikenakan selepas mesyuarat agung yang sah memutuskan dan meluluskan kadar tersebut. Award ketiga, pihak pengurusan bangunan diberi amaran bertulis kerana ketidakpatuhan prosedur Akta Pengurusan Strata 2013. Kegagalan mematuhi award boleh membawa kepada tindakan penguatkuasaan di mahkamah. Tribunal menasihatkan pihak pengurusan, iaitu pemilik bukan musuh. Mereka rakan kongsi dalam jaga bangunan. Dan undang-undang bukanlah pilihan yang mengikut suka. Bila kita urus ikut strata, harus wajib patuh akta. Saya terima award ni dan saya akan laksanakan arahan Tribunal. Terima kasih Tribunal. Saya harap lepas ni kami tak perlu lagi buat kardio 11 tingkat sebab lift rosak. Dengan itu, prosiding ditangguhkan. Award akan diserahkan rasmi kepada kedua-dua pihak. Tribunal bersurat.